Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Okey. Nisbah trigonometri ni dia melibatkan segitiga sudut tegak. Okey, segitiga sudut tegak tu maksudnya dalam segitiga tu dia ada satu sudut yang nilainya 90. Macam mana kita nak tahu dia sudut 90? Okey, pada sudut tu dia tanda dengan 4 segi. Okey. Kalau segitiga pertama ni awak nampak kan tanda 4 segi, itu maksudnya nilai 90. Okey. Segitiga yang kedua ni ada tanda 4 segi kat sini kan. Ini pun nilai dia 90. Segitiga yang ketiga ni kan kita nampak JKL ni, ini pun 90. Sebelah dia ni automatik 90 lah. Okey. So kena ingat nisbah segitiga sudut tegak, nilai satu sudut dia mesti nilai 90. Okey. So dalam bab ni kita kena segitiga kita akan diberi nama lah. Okey, hypotenuse tentang sebelah. Okey, so kita nak kenal segitiga kita. Okey, cuba tengok soalan A. Soalan A. Okey, segitiga pertama kita PQR. Okey, sudut yang dia nak pada segitiga PQR adalah, okey, awak tengok kat sini yang pada sudut ni kan. Okey, ini maksudnya sudut. Okey, sudut apa? PRQ. Jadi sudut apa dia nak? Okey, huruf yang berada di tengah huruf apa? Huruf R. So maksudnya pada segitiga PQR ni dia nak sudut R. Faham tak? Huruf yang berada di tengah tu itulah sudut yang dia nak cari. Okey, jadi pada gambar ini, pada gambar segitiga tu, awak cari sudut R, tandakan macam ni. Tandakan sudut. Okey, tandakan sudut. Kemudian kita nak buat apa? Kemudian, okey, kita nak bagikan nama dia. Nama dia macam mana? Okey, cara dia. Step pertama. Okey, mana sudut 90? Sudut 90 adalah sudut yang ditanda dengan 4 segi, betul? Okey, sini sudut 90 kan? Okey, buat anak panah. Depan dia ni. Okey. Garis yang bertentangan dengan sudut 90 namanya sisi hypotenuse. Okey, kita labelkan dia dengan H. Nama pendek dia H lah. Okey, nama panjang dia hypotenuse. Awak labelkan dia dengan H. Okey, untuk segitiga ni dia nak pada sudut R kan. So pada sudut R, ini R kan. R, buat anak panah depan dia, garis bertentangan dengan dia. Ini R, garis bertentangan dengan dia. Garis PQ ni, nama dia adalah sisi tentang. Okey, ini sisi tentang. Dan kita boleh labelkan dia sebagai T. Okey, boleh. Okey, kalau sudut 90 depan dia hypotenuse. R, depan dia T. Ada lagi tak sisi yang kita tak bagi nama? Ada kan? Ini sudut R kan? Sebelah dia adalah sisi. Sebelah dia ni, garis nama sebelah dia nama apa? Sebelah dia adalah sisi sebelah. Kita labelkan dia sebagai S. Okey, jadi tugas kita sekarang untuk soalan ini adalah dia suruh kita, okey, kalau pada sudut PRQ, okey, hypotenuse dia yang mana satu? Tentang mana satu? Sebelah mana satu? Jadi kita isi sahaja ruang. Okey, hypotenuse mana satu? Hypotenuse adalah PR kan? So, PR. Tulis sahaja. Kalau kat sini dilabelkan sebagai PR, huruf besar. Tulis huruf besar. Kalau awak tulis cikgu macam ni, PR, salah. P, R, salah. P, R, salah. PR sahaja jawapan yang betul. Okey? Kemudian, ada lagi tak? Ada. Okey. Dia nak nama sisi yang bertentangan. Okey. Tadi kita dah label kan? Ini R kan? Kan? Okey. Yang bertentangan dia apa? PQ kan? Okey. So, jawapan kat sini tulis sahaja. Garis bertentangan adalah PQ. Okey. Dan sebelah dia apa? Sebelah dia adalah QR. Okey, boleh? Okey, so sekarang ni cuba kita tengok pada segitiga yang sama PQR, dia suruh cari okey pada sudut apa? Cuba tengok yang kedua ni. Pada sudut QPR.
QPR. Okey, huruf yang berada di tengah apa dia? P kan? Huruf yang berada di tengah adalah P kan? Okey, jadi gambar pertama ni kita dah conteng betul. Okey, jadi ambil pensel, awak pun lukis sebelah sini. Segitiga yang sama, lukis sahaja, tak payah ukur yang sama. Okey, lukis sahaja. Awak sketch sahaja. Belok pun tak apa, lukis sahaja. Okey. Kemudian awak pun label. Okey, sini sudut 90. Kan? Okey. Pada segitiga yang kedua ni, segitiga pertama kan, tapi soalan yang kedua ni QPR. Huruf yang berada di tengah apa dia? P kan? Okey, so pada segitiga ni awak tandakan sudut pada P. Okey, boleh tak? Okey, kemudian kita berikan nama. Okey. Cara yang pertama nak bagi nama, cari sudut 90 dulu. Mana sudut 90? Sini kan? Ini kan? Depan dia ni buat anak panah. Ini sudut 90. Depan dia ni garis yang bertentangan dengan dia adalah sisi tentang. So, salah. Garis yang bertentangan dengan sudut 90 adalah hypotenuse. So, labelkan H. Okey. Kemudian untuk soalan ni dia nak pada sudut P, betul? So pada sudut P mana? P, ini P kan? Ini P. So buat anak panah. Garis yang bertentangan dengan P, sudut P adalah apa dia? Tentang. So awak tulis T, tentang. Ada lagi tak nama sisi yang kita tak bagi nama? Ada kan? Sebelah dia je. Ini sudut yang dia nak kan? Okey, garis yang di sebelah dia adalah nama sisi sebelah. So sekarang ni untuk soalan QPR kita dah boleh jawab belum? Sudah. Okey. So hypotenuse garis apa? Hypotenuse adalah PR. Okey, bertentangan apa dia? Bertentangan kita labelkan dia apa? QR. Sebelah apa dia? Sebelah PQ. So, itu sahaja. Okey, saya nak awak buat soalan B, C dan D.